Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam JEF TV, saluran komunikasi rasmi digital JEF ATM. Pertahanan negara diperkukuh melalui integriti dan kesiapsiagaan. JEF ATM memacu transformasi digital dan kebajikan veteran ATM. Peluang baharu membuka laluan industri strategik negara. JEF ATM sentiasa komited dalam menjaga kebajikan warga veteran ATM bagi mengikuti perkembangan semasa serta mengetahui manfaat kebajikan yang anda layak terima. Sila ikuti dan sukai platform media sosial rasmi kami. Kongsikan maklumat ini agar lebih ramai warga veteran ATM dapat menikmati manfaat yang disediakan. Segmen pertama dimulakan dengan intipati amanat tahun baru 2026 oleh Menteri Pertahanan Malaysia, komited memperkukuh integriti dan tata kelola ATM melalui pendekatan sifar toleransi terhadap rasuah dan salah laku sebagai asas keyakinan serta profesionalisme ekosistem pertahanan termasuk kebajikan veteran ATM. Fokus turut diberikan kepada reformasi pertahanan bagi meningkatkan pematuhan peraturan dan kecekapan penyampaian perkhidmatan selari dengan peranan JEF ATM dalam menyokong kebajikan warga veteran ATM. Manakala dari sudut kesiapsiagaan, keupayaan pertahanan negara terus diperkukuh bagi menjamin kedaulatan, keselamatan tanah air serta kerjasama pertahanan di peringkat serantau. Dengan sokongan anda, kebajikan veteran ATM dapat terus dijaga. Ayo, RM1, satu rakyat demi pahlawanku. Ketua Pengarah JEF ATM, Major Jeneral Datuk Haji Sanaon bin Haji Marzuki menegaskan hala tuju jabatan berfokuskan transformasi perkhidmatan melalui inovasi dan teknologi digital termasuk Vibes 2.0 bagi memastikan penyampaian yang lebih cekap dan telus. Beliau menegaskan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM sebagai teras utama merangkumi aspek kesihatan dan kelangsungan sosioekonomi yang diperkukuh melalui kerjasama strategik bagi memperluas peluang dan sokongan kepada veteran ATM. Seiring itu, pembangunan modal insan JEF ATM terus diperkasa ke arah tenaga kerja yang profesional, beretika dan adaptif selari dengan aspirasi JEF ATM untuk kekal relevan, dipercayai dan berkhidmat demi kebajikan veteran ATM. Urusan veteran ATM kini lebih mudah dengan Vibes 2.0. Daftar hari ini untuk kemudahan akses secara digital, mudah, efisien, memanfaatkan. Menutup tirai JEF TV kali ini, segmen terakhir menyorot bagaimana pengalaman veteran ATM terus diberi nilai dalam pembangunan negara melalui dasar industri pertahanan negara DIPN. Pengalaman, disiplin dan kepakaran yang dibentuk sepanjang perkhidmatan tidak terhenti selepas persaraan. Sebaliknya, dimanfaatkan dalam industri pertahanan serta sektor berteknologi tinggi negara. Melalui pendekatan ini, ruang dibuka kepada peluang pekerjaan bernilai tinggi termasuk inisiatif reskill dan upskill dalam bidang teknologi, kejuruteraan, cyber dan data melibatkan kerajaan, ATM, industri dan institusi latihan. JEF ATM terus responsif, prihatin dan komited memastikan kebajikan warga veteran ATM terpelihara. Ikuti media sosial rasmi JEF ATM untuk maklumat sahih. Sukai dan kongsikan demi manfaat bersama. Responsif, prihatin, komited.